fa'asaddaqa. Sekarang juga saya nak ambil semua yang saya miliki dalam hidup saya ni, saya nak belanjakan semua. Nak bersedekah di jalan Allah. Wa akun minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang salih. Ni kebanyakan berlaku di kalangan kita. Saya harap jangan ada seorang pun yang hadir pada malam ni. Bila sampai sekejap lagi masa kita dipanggil menghadap, kita terkeluar perkataan ini. Jangan ada di kalangan kita sebut. Tapi, waktu mana kita dekat nak meninggal dunia tu, patutnya mulut kita ni sebut. Selamat datang malaikat Allah. Alhamdulillah, sampai dah masa saya. Kita pun sebut, mulut kita tak berhenti sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah-kalimah tayyibah itu dah mula dah kita ulang. Mulut kita paling tidak pun kita dah sebut dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Ini ulang sampai 40 kali. Rasulullah ajar supaya kita sebut. Bila nampak dia malaikat dah mula berdiri depan muka kita ni, kita mula sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu kita mula dah selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita dah mula dah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita dah mula sebut la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah mula dah mulut kita ni sebut seolah-olah kita dah bersedia menghadap depan Allah.